Dalam video ini, kita akan memikirkan tentang garis lari dan garis lain yang menyelangi garis lari. Kita tuliskan di sini, parallel line ataupun garis lari. Dan kita namakan garis ini garis melintang. Mari kita fikirkan apakah garis lari. Kita fikirkan satu definisi yang boleh kita gunakan adalah dua garis yang duduk dalam satah yang sama. Bila saya bincangkan satah, anda boleh bayangkan pembukaan rata yang 2D seperti skrin ini. Anda bayangkan di sini, skrin ini adalah satu satah. Oleh itu, dua garis pada satah ini tidak akan menyelangi satu sama lain. Garis ini, okey, kita bayangkan. Baiklah, kita buat satu garisan berwarna kuning di sini. Garis yang terus pergi dalam arah tersebut. Dan arah yang ini pula biar saya gunakan warna yang lain. Baiklah, saya gunakan warna biru cair atau turquoise. Garis ini adalah garis lari. Okey, kita buat seperti ini. Mereka tidak akan bersilang jika kamu bayangkan saya lukis dengan lebih lurus. Dan jika mereka pergi dalam arah yang sama, mereka tidak akan melintang. Jika anda fikirkan apakah garis selari, garis hijau dan garis merah jambu ini, baiklah kita buat satu garisan seperti ini. Bukanlah garis lari. Mereka jelasnya melintang di satu titik. Garis ini adalah garis lari dan ada masa jika ia ditetapkan sebagai garis lari, orang akan lukiskan panah seperti ini dalam arah yang sama untuk menunjukkan kedua-dua garis itu adalah garis lari. Jika ada banyak garis lari, kita boleh lukiskan dua anak panah di sini. Dua anak panah lagi dan sebagainya. Dan kamu perlu fikirkan, okey, ia tidak akan melintang. Kita hendak fikirkan apa jadi jika garis lari ini dilintangi oleh garis yang ketiga. Baiklah, ia akan kelihatan seperti ini. Mari saya lukiskan garis ketiga di sini, seperti ini. Baiklah, ini ialah garis ketiga kita. Dan kita namakan garis yang memotong. Baiklah, ini ialah garis yang memotong. Garis lari sebagai garis melintang. Baiklah, kita tuliskan di sini garis melintang kerana ia merentangi dua garis lari. Baiklah, apabila anda ada garis melintang merentangi garis lari, anda ada hubungan yang menarik seperti ini. Iaitu antara sudut-sudutnya. Hubungan ini banyak timbul dalam ujian. Ini adalah persoalan geometri yang asas. Dan lebih baik kita belajarkannya dengan jelas. Perkara pertama, jika garis lari, kita akan menerima bahawa kedua-dua garis ini selari. Oleh itu, sudut sepadan ini adalah sudut yang sama. Seperti yang kita tahu dalam video-video sebelum ini, apa saya maksudkan dengan sudut sepadan adalah apabila ada 4 sudut yang diperoleh, apabila garis ungu ini melintangi garis kuning, anda ada sudut ini yang ditetapkan dalam warna hijau. Baiklah, kita buat sudut di sini. Anda ada satu lagi. Baiklah, kita buat dalam warna jingga. Satu sudut lagi. Dalam warna hijau yang berbeza. Dan satu lagi sudut. Kita buat di sebelah sini bertentangan dengan warna ini. Di sini dan saya lukiskan dalam warna biru ungu. Dapatlah kita 4 sudut di sini. Seperti yang anda lihat, apabila kita bincangkan sudut sepadan,
Kita membincangkan sebagai contoh sudut atas kanan yang berwarna hijau. Sudut ini sepadan. Ianya sepadan dengan sudut yang ini pula. Saya lukiskan dalam warna yang sama. Baiklah, kedua-dua sudut ini adalah sudut sepadan. Kedua-duanya adalah sudut sepadan. Dan mereka adalah sama seperti yang kita tahu. Mereka adalah sudut yang sama. Jika ini saya katakan adalah sudut 70. Kita tuliskan di sini 70 darjah. Sudut ini juga adalah 70 darjah. Seperti ini, ianya sudut yang sama jika kamu memikirkannya atau bermain dengan pencukir gigi, anda akan terus menukar arah. Garis melintang, anda boleh lihat bahawa ianya seakan-akan sentiasa sama. Jika saya lukiskan dua lagi garis lari, saya boleh menunjukkan contoh yang lebih ekstrim. Jika saya ada dua lagi garis lari seperti ini. Baiklah, ini dua garis lari yang saya lukiskan. Dan saya lukiskan garis melintang. Seperti ini. Dengan sudut yang lebih kecil di sini, anda boleh lihat bahawa sudut ini sama dengan yang ini. Ianya sama seperti yang apa saya lukiskan tadi. Ini adalah sudut sepadan dan mereka adalah sama. Dari perspektif yang lain, kedua-duanya adalah sudut atas kanan dan setiap persimbangan adalah sama. Itu adalah benar untuk sudut sepadan yang lain. Sudut ini dalam contoh ini adalah sudut atas kiri dan ianya sama dengan sudut atas kiri di sini pula. Ianya asas dalam sudut sepadan. Sudut bawah kiri sama di bawah sini juga. Baiklah, kita buat seperti ini. Jika sudut ini adalah 70 darjah, sudut di bawah sini juga adalah semestinya 70 darjah. Akhirnya sudut ini dan sudut ini pula adalah sama. Kerana ianya sudut sepadan dan arahnya adalah sama. Sudut sepadan biar saya tuliskan. Sudut sepadan adalah kongruen. Baiklah, tunggu saya akan tuliskan di sini. Sudut sepadan adalah sama. Ianya adalah maklumat asas yang kita perlu tahu tentang sudut sepadan. Ini dan ini ialah sepadan. Itu dan yang itu dan yang itu dan yang itu. Set sudut sepadan, sudut bersamaan yang perlu kamu tahu atau yang perlu anda tahu, dinamakan sudut menegak. Ada kalanya mereka dinamakan sudut bertentangan. Jika anda ambil sudut ini, sudut yang menegak kepadanya atau bertentangan, merentasi titik persilangan ialah sudut ini. Dan ianya adalah sama. Oleh itu, kita boleh katakan ianya bertentangan. Saya lebih suka bertentangan kerana ianya sentiasa dalam arah menegak. Kadang-kadangnya ia dalam arah mendatar tetapi mereka masih dipanggil sudut menegak. Sudut menegak atau sudut bertentangan adalah sama. Seperti yang kita tahu, adalah sama. Similar. Jika ini adalah 70 darjah, ini juga adalah 70 darjah. Dan jika ini ialah 70 darjah, sudut ini juga haruslah wajib 70 darjah. Ini adalah amat menarik jika ini 70 darjah dan yang ini 70 darjah. Tidak kira apa keadaan pun, ini juga adalah sama. Kerana ini sama juga dengan yang itu. Itu sama dengan yang itu. Akhirnya anda perlu tahu
Baiklah, apa yang anda perlu tahu? Hubungan antara sudut jingga ini dan sudut hijau di sana. Anda boleh lihat apabila anda tambahkan dua sudut ini, anda pergi setengah jalan. Mengelilingi bulatan. Maaf. Jika anda mula di sini, anda mengikut sudut hijau seterusnya, ikut sudut jingga. Anda telah pergi setengah jalan mengelilingi bulatan. Dan ianya memberikan anda 180 darjah. Oleh itu, sudut hijau dan sudut jingga ini berjumlah 180 darjah. Atau ia adalah sudut penggenap. Kita telah menyiapkan video lain tentang sudut penggenap, tetapi anda perlu faham mereka membentuk satu garis yang sama atau setengah bulatan. Jika ini adalah 70 darjah, sudut jingga ini adalah 110 darjah kerana mereka dijumlahkan untuk mendapat 180. 180 darjah. Jika sudut di sini adalah 110 darjah, maka apakah yang kita tahu tentang sudut yang ini? Sudut ini adalah sudut bertentangan atau menegak kepada sudut 110 darjah. Oleh itu, ia juga 110 darjah. Ianya bertentangan. Jadi, ianya sama. Kita juga tahu sudut ini sepadan dengan yang ini. Sudut ini juga 110 darjah. Atau kita boleh lihat kerana ini adalah 70 dan sudut ini pula sudut penggenapnya. Kedua-dua sudut ini dijumlahkan untuk mendapatkan 180 dan anda boleh menggunakan cara ini. Dan anda boleh fikirkan kerana ini 110. Ini adalah sudut sepadan dan ini juga menjadi 110. Anda boleh kata ini bertentangan dengan yang itu. Oleh itu, sudut ini adalah sama. Atau anda boleh kata sudut ini sudut penggenap dengan sudut itu. Oleh itu, 70 tambah 110 menjadi 180. Atau anda boleh kata 70 tambah sudut ini adalah 180. Atau banyak cara untuk mencari sudut-sudut kita. Dalam video seterusnya, saya akan menggunakan beberapa contoh untuk menunjukkan anda bahawa anda mendapat satu sudut. Anda boleh mencari semua sudut yang lain.